Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Okey, selamat pagi semua. Hari ini kita teruskan dengan topik yang seterusnya, iaitu asas pengurusan organisasi sekolah. Okey, untuk topik ni boleh tengok dalam buku ni. Jumpa tak? Surat berapa? 571. Okey, bab 5. Pengurusan organisasi sekolah dan pentadbiran Malaysia. So basically untuk topik ni kita akan tengok kepada apa itu konsep dan juga pengertian organisasi sekolah. Faham tak apa tu organisasi? Seorang jawab apa tu organisasi? Organisation, apa dia? Nak jadi cikgu tak nanti ni? Nak bekerja tak? Bukan cikgu je ada organisasi. Apa ni? Company-company pun ada organisasi. Apa tu organisasi? Belakang. Baru masuk. Okey, joget seorang-seorang depan ni. Orang lain dah berjoget-joget dah tadi. Okey, apa tu organisasi? Susunan. Lagi? Struktur. Okey, lagi? Apa dia? Dalam satu organisasi tu ada siapa? Kumpulan individu, ketua, lagi? Pembantu ketua? Siapa ketua kat sini? Yang? Okey, lagi siapa lagi? Ada ahli, ada pemimpin, betul? Okey, itu adalah organisasi. Okey, lepas tu kita akan tengok juga kepada apa pendekatan pemerintahan dalam sebuah organisasi itu, dan juga kita akan bincangkan tentang struktur pentadbiran pendidikan di Malaysia. Okey, sekolah bukan sekadar institusi akademik, ia juga merupakan sistem sosial yang kompleks dengan struktur, norma, peranan dan hierarki tersendiri. Apa maksud sistem sosial? Sistem yang bersosial. Tak apa je dah sepanjang. Sistem sosial. Perlu ada apa kalau sistem sosial? Ya, teruskan. Saya menanti jawapan. Sosial. Kena ada huruf I ke depan. Interaksi. Bersosial kan, kena communication dengan orang. Komunikasi dengan siapa? Dalam sekolah ni nak komunikasi dengan siapa? Siapa yang kena berkomunikasi? Guru dan murid. Lagi? Murid dengan guru. Siapa lagi? Guru dengan pengetua, pengetua dengan murid. Dengan ibu bapa terlibat tak? Masyarakat. Okey, itu kita panggil sistem sosial. Okey, pengurusan organisasi sekolah melibatkan penyelarasan sumber manusia, keuangan dan juga kurikulum yang bagi mencapai matlamat pendidikan dan juga sosial. Sumber manusia, keuangan, yang pentinglah. Sumber manusia, benda dengan HR, human resource. Apa benda HR ni? Dia uruskan apa? Jaga orang, jaga bini orang. Apa? Uruskan manusia. Dia menguruskan kebajikan. Okay, kebajikan manusia yang ada dalam organisasi itu. Contoh dalam kelas ni, ada tak sumber-sumber manusia dalam kelas ni? Apa dia? Sudah. Siapa ada ambil course HR? Tak ada? Tak ada? Okey, keuangan. Dalam sekolah pun ada kena uruskan keuangan. For example, keuangan apa? Peruntukan untuk camp motivasi. Peruntukan untuk apa lagi?
sekolah lagi peruntukan untuk bantuan. Siapa pernah dapat bantuan dekat sekolah dulu? Tak? Semua nak orang kaya? Tak pernah dapat RMT? Lagi? Bantuan apa lagi? 100. Bantuan awal persekolahan. Itu antara peruntukan. Apa dia? Apa? Anas. Okey, dari perspektif fungsionalisme dari Durkheim, ingat lagi tak teori fungsi ni? Okey, sekolah berfungsi untuk mengekalkan kesepaduan sosial menerusi sosialisasi dan pelaksanaan nilai bersama. Kita nak tunjukkan sekolah ni adalah satu tempat ataupun satu institusi yang bagi fungsi ataupun bagi apa? Bagi impak kepada semua orang yang terlibat dan orang-orang yang berhampiran, masyarakat yang berhampiran. Okey, contoh fungsi sekolah kepada masyarakat. Bagi contoh sikit. Sekolah bagi masyarakat, fungsi dia. Kebajikan. Fungsi apa? Sekolah awak pernah buat event dengan masyarakat tak? Dah tak. Gotong royong. Lagi? Mesyuarat PIPG. Lagi? Banyak kan event-event yang boleh dibuat. Macam event open house ke, apa ni, jamuan raya, buat kat sekolah. Apa lagi? Camp ataupun pernah dengar tak camp solat waktu cuti sekolah? Okey. Camp study solat. Okey, boleh faham benda-benda macam tu. Okey, next, dari perspektif konflik. Okey, ingat tak konflik? Ingatlah konflik. Pengurusan sekolah turut mencerminkan dan mengekalkan ketidaksamaan sosial melalui pembahagian kuasa dan juga sumber. Semua sekolah, sumber dia adalah sama ke tidak? Tak. Betul ke tak? Kuat sangat tu. Betul. Tidak sama. Contoh. Saya suka minta contoh. Sekolah bandar dengan sekolah bawah bandar. Tak sama kan fasiliti dia? Okey, jom kita tengok. Gaya kepimpinan dalam pendidikan. Kenal tak ni? Siapa ni? Datuk. Datuk mana? Okey, kita ada 3 jenis kepimpinan. Okey, nanti boleh tengok dekat muka surat. Surat berapa? Tolong. Muka surat. Empat lah awak, bukan 45. Ni pun tak 55. Laju Pengurusan organisasi sekolah. Okey, kita akan tengok dekat muka surat this one, 61. Dapat? Benda balik. Tadi laju sangat sampai 45. Okey, first one, tak ada kepimpinan autokratik. Pernah dengar autokratik? Pernah. Apa dia? Auto. Dia mengarah. Dia mengarah. Siapa yang arah? Okey, dia adalah kepimpinan satu hala, tanpa ada perbincangan ataupun mendengar pandangan daripada orang bawahan. Dia just bagi arahan sahaja. Faham? This is the concept yes boss. Nak tak nak kena buat. Okey, tapi kebaikan dia produktiviti yang tinggi. Faham? Contohnya dalam sebuah syarikat, hasil untuk bulan ni nak 50 jenis produk. Contoh. Okay. Kalau tak, you akan dipecat. Jadi nak tak nak, you kena buat. Tapi keburukan dia, keburukan kepada siapa? Pekerja. Okay, mental down, penat, tak ada tak ada life. Nak ke kerja macam tu? Nak ke jadi bos macam tu? Nak jadi bos tak? Okay, next.
Demokratik. Okay, pernah dengar demokratik? Benar. Okay, demokratik macam mana? Perbincangan demokrasi. Dia ada mendengar pendapat daripada orang lain, daripada pihak lain, bukan bos sahaja yang bagi arahan. Okay, menggalakkan penyertaan kolektif dalam pembuatan keputusan. Setiap keputusan tu dia minta dari hasil perundingan ataupun dari hasil mesyuarat. Okey? Kalau yang autokratik tu mungkin tak ada mesyuarat langsung. Dia hanya bagi arahan sahaja. Sedar-sedar terima email suruh buat itu, buat ini. Okey? Yang ini selari dengan perspektif interaksionalisme simbolik yang menekankan makna dibina melalui interaksi sosial, meningkatkan motivasi dan rasa pemilikan komuniti sekolah. Suka tak sekolah bekerja dekat demokratik, kepimpinan demokratik? Kenapa suka? Dia ada nilai keinsanan, tolak ansur yang tinggi. Okay, next kita ada laser sphere. Pernah dengar? Apa dia? Laser sphere tu ada apa? Beri arahan? Apa ni? Dulu masa sekolah dah belajar kan benda ni kan? Apa dia? Angguk-angguk kena tahu. Laser sphere. Bos yang macam mana laser sphere? Kebebasan. Dia bagi kepercayaan kepada pekerja dia. Dia banyak kebaikan ke keburukan? Kenapa? You as a pekerja, you suka tak? Suka tak? Suka? Dapat puas hati? Sampai bulan dapat gaji. Lepas tu tiba-tiba company tu melingkup. Kan? Suka tak? Okay, laser sphere ni salah satu kepimpinan yang perlu dielakkan lah. Okay? Dan ia memberi keburukan daripada kebaikan. Okay, autonomi tinggi diberikan kepada ahli. Ahli boleh buat apa-apa sahaja keputusan tanpa nasihat ataupun arahan daripada pemimpin. Boleh membawa kepada ketidakseragaman dan kelemahan koordinasi organisasi. Kalau dalam satu sebuah sekolah kan kita ada macam-macam organisasi ataupun persatuan. Contoh persatuan sebab apa kat sekolah? Persatuan Panitia Bahasa Melayu, Pusat Sumber. Jadi setiap persatuan tu ada benda yang dia kena uruskan masing-masing. Contoh Pusat Sumber sekolah. Dia uruskan apa? Pusat Sumber dia uruskan apa? Uruskan Pusat Sumber. Uruskan sumber-sumber bacaan, kan? Kalau Persatuan Panitia Bahasa Melayu, dia uruskan bahasa Melayu sahaja. Okey, semua yang terlibat dengan bahasa Melayu. Contoh camp, peperiksaan, ujian. Okey. Jadi benda ni lebih teratur. Tak macam laser sphere punya kepimpinan. Okey. You rasa dekat Malaysia ni kita amalkan kepimpinan jenis apa? Demokratik. You tu. Dan autokratik. Tak tahu. Okay, next. Kepimpinan dan struktur authority. Okay, kita ada hierarki. Dekat Malaysia ni kita ada hierarki kita. Bermula dengan apa yang paling besar sekali dalam sistem pendidikan? KPM, Kementerian Pendidikan Malaysia. Daripada kementerian inilah kita akan mendengar semua arahan, semua kurikulum yang berubah, semua tu kita akan ikut sahaja apa arahan KPM. Boleh? Okey, next. Kedua, Jabatan Pendidikan Negeri, JPN. Yang ini hanya dapat arahan daripada KPM dan dia distributekan arahan tu, sharekan maklumat tu kepada semua sekolah-sekolah dalam negeri. Banyak tak JPN dekat Malaysia? Berapa buah? Ikut negeri lah. Berapa negeri Malaysia? Sudah ada 3 kali 14. Berapa? Sudah macam mana ni? IC Malaysia ke semua?
Okey, selepas JPN, lepas negeri kita turun kepada daerah, PPD, Pejabat Pendidikan Daerah. Okey, contoh dalam satu negeri Perak, kita ada berapa PPD? Sudah tak tahu. Malaysia pun tak tahu, kita dah tengok. Ha? Banyak tak? Banyak. Berapa daerah di Perak? Lebih? Lebih satu lah, mampu juga. Okey, PPD. PPD ni uruskan apa? Semua sekolah di dalam daerah tersebut. Contoh daerah Tanjung Malim. Dia uruskan tak? PPD Tanjung Malim ni dia uruskan tak untuk daerah Ipoh? Okay, dia tak ambil tahu pun pasal daerah Ipoh tu. Dia uruskan Tanjung Malim saja. Boleh? Okay, next. Lepas PPD, sekolah. Boleh rujuk kepada sekolah. Okay, dalam sekolah, ni kepimpinan dalam sekolah pula. Bermula daripada siapa yang paling besar ke sekolah? You tu. Saya rasa guru besar. Tengoklah sekolah. Kalau sekolah rendah adalah guru besar. Rasa-rasa kenapa dia bezakan guru besar untuk sekolah rendah, pengetua untuk sekolah menengah? Pada tua. Habis tu kalau guru besar dah besar. Macam dia dah fikir tak? Kenapa satu perkataan tu dibezakan macam tu? Contoh, buku. Kenapa panggil buku? Dah tak terfikir. Mouse. Kenapa panggil mouse? Ya ke? Tikus pun ada macam tu. Apa lagi kita panggil? Kerusi. Kenapa panggil kerusi? Kenapa kerusi tu tak panggil papan? Pernah tak terfikir macam tu? Contoh nama Tanjung Malim. Kenapa Tanjung Malim? Kenapa tak Tanjung Bidara ke? Tanjung Cikgu ke? Mualim tu apa? Mualim adalah guru, orang-orang yang berilmu dalam bahasa Arab. Ni, semua lah ni. Seperti korang lah ni. Nama mualim. Okay, next. Selingan kejap. Pengetua. Pengetua ni dia sebagai pemimpin utama, pengetua atau guru besar, yang bertanggungjawab melaksanakan dasar, menyelia kurikulum dan menyelaraskan kaki tangan, mewakili autoriti formal dalam organisasi. Pengetua ni dia suka-suka ke bagi arahan? Kenapa? Kenapa tak suka-suka? Sebab dia pun mendengar arahan daripada pihak atasan. Atas pengetua siapa? PPD. PPD dengar arahan daripada siapa? JPN dengar arahan daripada siapa? PPM dengar arahan daripada siapa? Perdana Menteri dengar arahan daripada siapa? Arahan awak lah, awak yang mengundi. Pilih siapa? Tak mengundi lagi kan? Udah? Dah pernah. Okay, next. Kepimpinan guru merupakan bentuk otoriti yang tidak formal yang mempengaruhi rakan sejawat dan budaya bidik darjah berkaitan dengan konsep modal budaya. Okay, setiap guru tu adalah pemimpin kepada murid. Betul. Betul? Dah ready nak jadi pemimpin? Ya. Belum. Ya. Lemah saya kosong-kosong yang cikgu ni. Dah ready nak jadi pemimpin sebagai guru? Ya. Ada yang cita-cita nak jadi pengetua tak? Ada. Sampai awak yang pengetua ni. Okay, next. Ketegangan antara arahan atas bawah, top down, dan keperluan bawah atas mencerminkan dinamik konflik dalam penerusan sekolah. Rasa-rasa dekat sekolah ada konflik tak?
Ada. Ada contoh bagi situasi konflik dekat sekolah tentang arahan. Tentang arahan. Arahan-arahan tentang kepimpinan. Apa konflik yang obvious nampak? Ya. Obvious. Apa dia? Setiap kali tukar kerajaan, setiap kali itulah tukarnya kurikulum sekolah. Benar tak sebagai cikgu? Benar. Sekejap ada PMR, sekejap ada PT3, sekejap ada PSR, sekejap tak ada, sekejap pentadbiran berasaskan sekolah. Nanti standby. Okey? Macam-macam lagi awak akan tempuh nanti. Boleh? Mak kau? Okey? Tapi nak tak nak kena ikut tak? Kalau macam tu kita ni kepimpinan apa? Tak tahu? Fikirlah sendiri. Dicampur autokratik dengan demokratik. Okey, next. Penerusan kewangan dalam pendidikan. Okey, kewangan sekolah sebagai isu sosiologi. Peruntukan kewangan bukan sekadar isu teknikal, ia mencerminkan nilai masyarakat dan keutamaan polisi pendidikan negara. Okey, perspektif fungsi. Sumber kewangan dialihkan bagi memastikan sekolah berfungsi secara optimum demi kebaikan masyarakat. Okey. Contoh sekarang, zaman-zaman saya dulu tak ada, tapi zaman sekarang ada. Nak masuk sekolah mesti ada bantuan awal persekolahan. Semua pelajar dapat. Berapa ratus? 100. Ada yang dapat beasiswa tak kat sini? Tak ada. Kaya semua. Melangkahnya tak? Okey. Okey, perspektif konflik. Ketidaksamaan peruntukan antara sekolah bandar dan sekolah luar bandar membentuk jurang peluang pendidikan. Memperkukuh ketidaksamaan sosial mengikut kelas, lokasi dan etnik. Agak-agak kenapa peruntukan kewangan dekat luar bandar tidak sama dengan peruntukan bandar? Jawab. Siapa sekolah luar bandar? Saya. Luar bandar. Kenapa tidak sama peruntukannya? Sebab Gaya hidup. Gaya hidup. Gaya hidup dah berubah. Gaya hidup tu akan Dengan dia ni kan, tuan dekat kursi ni. Okey, kenapa? Setiap sekolah memerlukan peruntukan yang sama banyak ke? Sekolah sukan mendapatkan peruntukan yang lebih daripada sekolah biasa. Kerana apa? Dia nak perlukan adakah peralatan, fasiliti yang lengkap untuk sukan. Sekolah sekolah apa lagi? Macam tu? Sekolah MRSN. MRSN peruntukan dia sama ke dengan SMK biasa? Okey, boleh bezakan kat situ. Okey, next. Pengurusan sumber saksama, equity based resource management. Sekolah perlu memastikan sumber mencapai pelajar yang paling memerlukan. Kata tadilah sekolah sukan, dia lagi perlukan sumber kewangan tu daripada sekolah lain. Tak bermakna sekolah lain tu tak dapat sumber kewangan. Okey? Dia tengok apa yang paling didahulukan. Contoh pelajar SPM. Pelajar tingkatan 5 dengan pelajar tingkatan 1. Mana sumber kewangan yang paling banyak diperlukan? Tingkatan 5. Kenapa? Ada SPM. Apa jawapan? Kenapa? Ada program, ada camp, apa gagal lulus, camp apa lagi? Camp matematik, macam-macam. Okey?
Apa lagi? Dasar seperti bantuan awal persekolahan mencerminkan usaha pengagihan semula dalam sistem pendidikan. Okay, accountability sosial. Guru besar atau pengetua bertanggungjawab kepada komuniti, ibu bapa dan negara dalam pengurusan kewangan yang telus. Telus tak rasa-rasa? Telus. Telus. Kan? Dia tak telus. Okay, next. Ada soalan sebelum ni? Faham semua? Struktur dan budaya dalam organisasi sekolah. Kenal tak siapa ni? Tak kenal? Ni siang buat apa siang kat sini? Okey. Budaya sekolah dari perspektif sosiologi. Okey, budaya. Budaya institusi pendidikan tinggi dengan budaya sekolah sama ke tak sama? Lain. Apa yang lain? Sama macam saya tengok. Budaya sekolah. Ha? Apa yang tak sama? Rasa tak perbezaan bila masuk sekolah dengan masuk universiti? Rasa. Apa dia? Cari. Pengurusan sekolah, pengurusan universiti. Apa dia? Pengurusan management. Faham saya. Jadi translate kenapa? Olahkan jawapan tu. Belah-belah sini. Yang duduk dalam gelap ni tidur ke masing-masing? Pengurusan apa ni, budaya sekolah dengan budaya universiti. Apa bezanya? Okay, budaya institusi merujuk kepada nilai, norma, kepercayaan dan amalan yang dikongsi bersama dalam sebuah sekolah yang membentuk tingkah laku setiap ahli organisasi. Kejap, norma tu apa? Kebiasaan. Okay, faham. Okay, perspektif fungsi budaya sekolah yang kukuh mewujudkan solidariti sosial, iaitu rasa kekitaan yang menyatukan guru, pelajar dan komuniti. Okay, fungsi. Komuniti apa dekat sekolah? Pernah dengar persatuan ibu bapa dan guru? Okay, PIBG. Itu menunjukkan kita ada rasa fungsi sekolah itu kepada masyarakat. Kita mendengar juga luahan-luahan ibu bapa. Boleh? Okay, perspektif konflik. Budaya dominan di sekolah boleh menepikan budaya kumpulan minoriti. Ini relevan dengan konteks Malaysia yang berbilang kaum dan agama. Okey, siapa sekolah yang berbilang bangsa di sini? Ada tak? Berapa banyak bangsa? Kaum apa? Banyak kaum? 3 je? Dusun, Kadazan, Hidayu. Kan? Lain-lain budaya kan? Okey, saya nak dengar lagu sekolah. Lagu sekolah Sarawak. Siapa orang Sarawak di sini? Sabah, mana Sabah? Okey, nyanyi sikit lagu sekolah Sabah. Sabah. Awak nak punya awak ada boleh nyanyi. Okey, lagu Sabah nyanyi sikit, diam semua. Lagu sekolah awak. Lagu sekolah. Ada lagu kan? Okey, nyanyi lagu cepat. Tak sporting lah. Kelas saya semalam ke bukan main lagi. Bereput nak nyanyi. Cepat. Sabah. Ni. Yang Chinese look semua ni. Mesti Sabah kan? Sabahan kan? Yang baju hijau tu. Nyanyi sikit. Tak kisah Sarawak, Sabah sama je. Borneo. Tak ingat korang. Dah tua sangat ke? Saya 37 ni pun ingat lagu-lagu sekolah. Saya tak suruh saya nyanyi Sarawak nyanyi. Cepat. Cepat. Ceng, nyanyi Ceng.
SJKC ke? Cuba nyanyi. Tak faham pula nanti. Lagu dalam Chinese ke? Cepat yang sampai Sarawak ni nak dengar. Tidak akan tak tahu lagu sekolah. Ada madrasah tuna, madrasah tuna. Madrasah tuna. Lagu Arab je. Betul je. Madrasah tuna. Sekolah kami. SMK biasa. Cuba nyanyi. SMK biasa. Ni, tudung hitam ni. Cuba sporting sikit. Tak sporting lah korang. Sayang sangat suara masing-masing. Lagu sekolah dah ingat? Siapa tipu tak ingat? Balik ni. Balik ni. Mulut saya masih dimaafin. Nyanyi. Okey, lagu Opsi macam mana? Ada DNT. Kenapa ambil dia orang ni? Tak ingat lagu Opsi. Jangan tak acak-acak baik dah tadi tak nyanyi lagu. Cepat. Nyanyi. Tadi nak. Anas nyanyi. Sekolah agama. Apa tak macam? Apa dia? Gaya program macam ni ada. Ya ke? Buku yang saya satu lagi sekolah agama. Apa ni dengan bercangkuk dengan berkopiah. Awak macam sekolah convert Vietnam. Cepat. Tadi ni. Dia tak faham. Sikit je ada. Apalah. Okey, diam semua. Anas nak nyanyi. Ada depan ke? Tak nak. Cepat. Saya ikut. Dengar Cepat. Suara saya tak sedap je. 3, 2. Madrasah tuna, madrasah tuna. Laki guna wa fu'aluna. Madrasah tuna, madrasah tuna. Laki guna wa fu'aluna. Okey, dia lagi sekolah apa? Sekolah agama. Full agama. Full agama. Dia aliran agama je lah, tak ada aliran sains semua. Sains agama. Okey. Dia gunakan bahasa Arab. Ada yang sekolah Inggeris ke? Ada tak? Ada. SJKC nyanyi sikit. Cepatlah. Walaupun kita orang tak faham, kocok-kocok je lah. Cepat. Tadi tu laki muda dah ni. Lupa dah doktor. Serius. Gandan lupa. Siang you sekolah mana? SMK? SMK mana? Tiada cepat. Okey, nyanyi sikit. Cepatlah. Maksud nyanyi pun susah. Selain tuna tadi tu lagi. Korang ni kelakar. Okay, nampak tak sekolah agama, sekolah Arab, dia punya lagu tu dia mencerminkan kearaban dia tu, keagamaan dia. Okey? Setiap sekolah ataupun setiap institusi dia ada menonjolkan identiti mereka. Contoh lencana sekolah sama tak masing-masing? Lencana sekolah siapa paling cantik? Okey. Apa lagi? Kat mana dah kita ni? Lama sangat suruh nyanyi. Okey, uniform. Uniform SJKC dengan SMA, SJKT sama ke tak? SMK tak sama? International School sama tak? Awak dulu pakaian macam mana? Sekolah agama macam mana? Seluar putih? Seluar hitam? SMKA. SMKA sama je macam sekolah SMP. Oh iya ke? Ada yang sekolah agama lain tak yang perempuan? Awak, tudung mesti labu. Kain warna apa?
Kain? Oh, pemuda. Lagi? Pemuda. Jadi susah orang nak detect kan. Biasanya hijau kan. Hijau tua. Oh. Pengawan hijau. Ada sekolah warna hitam ke? Ada. Mana sekolah warna kat tangan? Ada pun. Ada. Ada ni. Hitam. Baju full set hitam. Cuma dia asrama je. Okey, tak panas. Okey, budaya positif memupuk inovasi, kolaborasi dan semangat guru. Budaya negatif menghalang perubahan dan merendahkan motivasi. Ada soalan setakat ni? Tak ada. Selain madrasah tuna tadi. Okey, kemudian komunikasi sebagai proses sosial di sekolah. Baca sikit, nak tengok. Explain kat saya. Komunikasi sebagai proses sosial di sekolah. Komunikasi apa? Komunikasi. Okay, rangkaian komunikasi dalam sekolah secara formal. Pernah terlibat dengan komunikasi secara formal? Benar. Ya. Masa mana? Masa pengawas. Ada mesyuarat dengan cikgu. Itu adalah komunikasi secara formal. Surat berkeliling, surat formal. Dan dengan surat formal? Surat rasmi. Okay? Dan tidak formal seperti perbualan harian, komuniti guru. Okay? Membentuk cara maklumat dan kuasa disebarkan. Percakapan cikgu awak di perhimpunan dengan percakapan cikgu awak dalam dekat kantin sama tak? Lain. Kenapa lain? Sebab formalnya tak formal. Kalau kat perhimpunan macam mana? Bagi contoh sikit cara dia cakap. Macam mana cikgu tu bercakap style dia? Oh, sekolah madrasah tu nak macam mana style cikgu tu bercakap? Dia menunjukkan dia seorang leader ke depan, kan? Dia tegas. Murid-murid sekalian, kan? Madrasah tu macam tu kan? Okey, kalau dekat kantin macam mana? Dia mesra. Hey bro, macam tu. Hey sis. Lain kan? Kalau kawan-kawan awak ni dekat bilik sama ke tak dengan dekat kelas? Sama. Yang bagi contoh kalau sama. Sama je. Tak fake kan ni? Tak fake. Kadang-kadang kita kena fake based on situasi. Okey? Tak boleh tunjukkan perangai yang sebenar sangat. Anas, simpan sikit. Boleh? Boleh ke? Okey. Okey, kita boleh baca dah. Tak ada apa sangat. Kepelbagaian dan equity sosial di sekolah. Ini pun okey, dalam konteks tak nak. Okey, dalam konteks sekolah, sekolah perlu menguruskan kepelbagaian etnik, agama, bahasa dan sosioekonomi yang unik, menjadikan pengurusan equity satu keras sosiologi pendidikan. Perspektif fungsi mewujudkan integrasi sosial dan keharmonian. Dan sekolah ni juga sebagai ejen perpaduan nasional. Macam yang cakap tadi, kita buat aktiviti dengan masyarakat, camp, apa lagi? Camp bina motivasi, apa dia? Gotong royong, banyak lagi. And then perspektif konflik. Dasar dan amalan sekolah perlu dikritik dari segi sama ada ia benar-benar saksama atau hanya mengekalkan keistimewaan kumpulan tertentu sahaja. Di konflik. Memang ada konflik ni. Lebih-lebih lagi sekolah yang berbina bangsa. Rasa-rasa ada konflik tak? Okey, salah. Dekat sekolah berbilang bangsa mungkin tak sangat, tapi sekolah yang ada kaum minoriti. Contoh, SMK apa? SMK, contohlah SMK dekat sini dan majoriti adalah orang Melayu. Tapi ada seorang dua Cina
ataupun India. Okay, jadi apa-apa event, apa-apa program dia lebihkan kepada Melayu. Siang macam tu tak siang? Dulu. Contoh bulan Ramadan, macam hari-hari ada program keagamaan. Jadi nak-nak yang Chinese ni perlu join juga. Okay, sama juga dengan SJKC, kan? Majoriti adalah orang Cina. Mungkin ada sedikit lah yang Anas masuk SJKC seorang. Daripada Madrasah Kuno masuk SJKC. Okay, lepas tu dia banyak aktiviti-aktiviti yang mengekspreskan budaya Cina. Okay, nak orang Melayu, orang India dekat SJKC ni kena follow sahaja. Boleh? Okay, pengurusan inklusif memastikan akses saksama kepada sumber peluang pembelajaran dan sokongan bagi pelajar OKU, B40 dan kumpulan tertinggi. Dekat sekolah you ada golongan B40? Okay, ada golongan OKU? Ada. Yang guna wheelchair ada? Tak ada. Tak ada. Fasiliti untuk mereka ada tak? Kat sekolah? Tak ada. Ini juga jadi satu masalah juga, isu juga. Patutnya semua sekolah perlu bagi fasiliti yang lengkap untuk golongan OKU. Contoh dekat UPSI. UPSI adalah universiti yang sangat mementingkan OKU punya fasiliti. Kalau tengok tandas kan, mesti ada tandas OKU. Jangan masuk pula Anas. Faham? Okey. Kesimpulan. Bagi sikit kesimpulan. Tak nak baca. Bagi, verbal sahaja. Yang baju hijau, apa yang you belajar hari ni sebenarnya? Tak payah baca lah. Yang pink tu standby lah nanti. Apa yang you belajar hari ni? Cakap je apa yang you dapat. Refleksi sikit. Okey, pengurusan sekolah. Ada berapa jenis kepimpinan sekolah? 3. Okey, dah. Yang baju pink tu, sebutkan ketiga-tiga kepimpinan. Okey. Apa lagi nak tanya? Okey, dah lah. Okey. Saya nak buka muka surat 68. Yang tak ada buku boleh share. Latihan bab 4. Nampak? Yang objektif tu minta lengkapkan dalam masa 5 minit. Nak buka lampu ke belakang? Gen Z macam tu suka kecilan kelap. Jangan tiru. Bincang je. Bila awak suruh beli buku tak nak.